Hai sahabat, hari ni saya buat bingka tepung beras. Jom kita share tipnya macam mana. Kita sukat santan dulu ya. Kalau tak cukup 3 cawan sebab ni pekat, kita cukupkan juga. 1, 2, ni 3 masuk ni 3. Kita cukupkan kepada 3 cawan. Okey. 3 cawan. 3 cawan santan dan 3 cawan air. 1, 2, sikit lagi. Okey, 3. Kacau rata dan ketepikan dulu. Kita boleh rasa santan ni masih lemak lagi ya. Bismillah. Masih lemak lagi. Ketepikan dulu. Sekarang ni kita nak sukat bahan kering pula. Tepung beras. 2 cawan tepung beras. 34 cawan tepung jagung. Dan kita akan masukkan 34 cawan dulu. Nanti kalau kurang manisnya kita masukkan lagi. Ini setengah sudu makan garam. Dan kita kacaulah. Masukkan sukatan santan tadi. Kacau rata. Alamak, lupa nak buka lampu. Baru terang sikit sebab ni hari cuaca mendung ni. Kacau rata. Ini nanti kita nak panaskan sekejap ya. Beri rasa secukup rasa ya. Kita nak rasakan secukup rasa. Bismillah. Sedap. Dah rasa sedap. Dia kena cair macam ni. Kalau santan dan sukatan santan tu dan air tu kena cair macam ni ya. Dan sekejap je buat ni. Cuma nak panaskan dan bakar saja yang lama. Dan kita akan panaskan dalam kuali ya. Alaskan loyang ni dengan parchment paper ya. Ukur dia. Sapukan loyang ni dengan minyak masak je. Guna minyak masak sahaja. Sapukan keseluruhan dia supaya tak melekat. Okey, ni dah settle. Dah settle ni, biarkan dulu ke tepi. Nak bagi dia pekat sikit. Kacau, sentiasa kacau je. Kalau hangit sayang bahan. Okey, 2 helai daun pandan ya. Ni akan jadi berketul sedikit, tak apa, nanti kita adjust dia dalam loyang. Ratakan dia. Tidak menggunakan telur, hanya menggunakan santan. Kalau nak lagi lemak, santan tu 3 kotak yang 200 ml
Jadi 600 ml. Air tetap 3 cawan. Rasa dia lemak sikit, sahabat. Sedap. Matikan api. Okey, kita dah boleh masukkan dalam acuan. Kita buat turun kuali ni. Goyang-goyang kuali ni, nari-nari. Benda ni senang sikit. Bagi dia kata tu. Bingkai tepung beras ni senang buatan dia. Dia punya step by step dia senang, cuma satu je yang buat lambat. Sejuk, nak tunggu sejuk dan kita nak kena bakar dia. Tu yang buat lambat. Yang lain semua senang. Dah, tunggu sikit. Saya letak sikit minyak. Tak nak letak pun tak apa. Habiskan. Cantik kan? Okey, jom kita membakar. Kalau oven ada fungsi atas bawah, boleh guna. Kalau tak ada fungsi macam gitu, guna api bawah dulu. Bila dah agak masak, matikan api bawah dan perangkan bahagian atas. Sapukan minyak sikit. Sebab tak nak dia terlalu kering ya ke atas. Boleh masak lagi. Dah masak. Kita memang tak boleh potong dulu lah. Tunggu sejuk dulu ya. Memang ada keping-keping macam gini ya, sahabat. Bingkai tepung beras. Step by step ni senang, bahannya pun mudah saja. Tak banyak. Cuma kita tunggu masa untuk sejukkan dan bakar ya. Bakarnya saya guna dalam 80 minit. Mengikut kemampuan oven masing-masing lah. Dah sejuk sepenuhnya. Pagi ni pun cuaca pun cerah. Saya nak cakap pasal cuaca semalam tu saya buat dia mendung ya. Pencahayaannya pun kurang.
Ni dia dah betul-betul sejuk ya. Kalau sejuk dia senang je nak apa? Nak buka dia punya tepi ni. Nak pisahkan dia punya tepi ni. Kejap ni. Saya nak potong atas papan canai ni. Senang je kan? Saya alas dengan parchment paper rak dia. Bismillah. Ni lembut je kat dalam dia. Kalau nak buat tea time, minum untuk tea time, kita buat pagi, awal pukul 10 tu kita dah buat. Dah bakar ya. Jadi dia sempat untuk kita minum petang lah. Ya, sahabat, dalam dia sangat cantik. Ni kita nak ketepikan dulu yang ni. Boleh dipotong dengan elok. Sahabat tengok. Cantik. Bismillah. Sahabat boleh minum dengan secawan kopi panas. Halus. Sekeping tekupik. Bismillah. Recipe ni boleh buat jualan. Tapi syaratnya pagi kita kena buat malam lah untuk kegunaan pagi. Kegunaan petang untuk minum petang, kita kena buat seawal-awal pukul 10 tu dah siap membakar. Sebab dia memerlukan 4 hingga 5 jam untuk dapatkan yang potongan cantik macam gini. Kalau tak, potongan dia tak cantik, tak licin, jadi lembik. Sahabat tengok. Sangat lembut. Sedap dan selamat mencuba. Jumpa lagi. Jemput minum sahabat. Bismillah.